Tahukah kawan-kawan, kita sekarang berada di bulan apa? Kita sekarang berada di bulan penuh berkah, iaitu bulan Ramadan. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pada bulan Ramadan, kita diwajibkan berpuasa bagi yang mampu. Puasa di bulan Ramadan bermaksud menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari berserta dengan niat. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan menceritakan tentang 4 perkara sunnah ketika berpuasa. Apa itu sunnah? Sunnah ialah kebiasaan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri teladan terbaik buat umat Islam. Pertama, bersahur. Rasulullah SAW bersabda, "Bersahurlah kamu kerana dalam sahur itu ada keberkatan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaiknya kawan-kawan, kita perlu bersahur walaupun hanya dengan seteguk air atau sebiji kurma. Ia akan menjadikan badan kita sihat dan kekal bertenaga sehingga waktu berbuka. Kedua ialah menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita disunatkan untuk berbuka dengan kurma atau air sebelum makan makanan lain. Seterusnya, kita disunahkan untuk mendirikan solat tarawih. Solat tarawih ialah solat sunat yang dilakukan selepas solat isyak sepanjang bulan Ramadan. Solat tarawih dilakukan secara jemaah atau bersendirian. Akhir sekali kawan-kawan ialah membaca Al-Quran. Untuk pengetahuan kawan-kawan, bulan Ramadan ialah bulan diturunkan Al-Quran. Maka kita digalakkan untuk memperbanyakkan bacaan dan tadabbur Al-Quran. Kawan-kawan, senang tak nak dapat pahala di bulan Ramadan? Senang kan? Hanya dengan mengamalkan sunnah-sunnah ini, kita akan mendapat keberkatan dan pahala berlipat ganda dalam bulan Ramadan. Sehingga bertemu lagi kawan-kawan. Semoga Ramadan kali ini lebih baik dari sebelumnya. Sekian, terima kasih.